Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dah lama saya tak merakam. Okey, so hari ni petang lah baru lepas solat asar. So saya rasa macam excited sikit sebab saya nak update dengan plan terbaru dekat Supermom Farm ni. Okey, saya ni memang jenis yang kalau tak ada berapa banyak sangat progression saya jadi macam lemau tau. Jadi bila nakkan progression saya kena ada plan. Bila ada plan tu saya jadi excited, saya nak share dengan semua orang. Okay, first thing first nak bagi tahu orang jatuh. Okay, monyet. Hari tu pokok queen ni kat belakang ni kan, alhamdulillah banyak buahnya. Lepas tu monyet lah pagi, petang, siang, malam. Malam pun macam surprisingly, ingatkan malam diorang ni tidur, rupanya malam pun ada juga yang datang. Saya tahu tu sebab saya memang hang out kat belakang ni. Sekejap. Dengar macam ada bunyi binatang berjalan. Kena hati-hati sikit lah. Sebab musim panas ni kan. Mana ni tadi? Oh tu biawak. Okay. Ni tengah musim panas sangat ni. Kena hati-hati sikit lah. Bukan hati-hati sikit. Hati-hati banyak sikit. Okay. So. Apa dia lagi update? Okay. So kita dekat sini, kita nak startkan secara besar-besaran tahun ni. Besar-besaran ke? Tengok kepada bajet. Kalau bajet ada nak terus besar, alhamdulillah kita akan start besar. Kalau bajet tak ada, alhamdulillah kita start dengan apa yang kita ada di tangan. Okay, tu sampah, jangan jangan hirau kan. Okay, kita nak buat apa tu, breeding ayam dekat sini. Kita nak biarkan ayam baka apa? Baka light Sussex. Light Sussex yang itulah. Yang tu, yang putih hitam tu, tu light Sussex. Yang ada warna coklat tu, itu Rhode Island Red. Yang itu pun kita nak biarkan juga. Yang ada putih terlepas ni Rhode Island White. Saya ada seekor je tu yang betina. Jadi saya nak kena cari jantannya lah. Okay. So itulah dia, saya nak start biakkan telur diorang ni. Saya memang ada incubator. Lepas tu kita akan pindah rumah lah, rehome lah anak-anak ayam ke, ayam induk ke, apa ke kan. Jadi benda yang kita nak start buat adalah kita nak buat reban yang besar sikit untuk diorang kan. Kesian diorang duduk dekat dalam reban yang kecil tu. Jadi kita nak buat reban yang besar untuk diorang asing lah, like Sussex, Rhode Island Red, apa lagi, Rhode Island White. And then insyaAllah saya akan tambah lagi ayam-ayam yang lain. Dan saya mikir, memang saya tahu saya kena buat reban tu, tapi saya memikirkan kat mana saya nak letak reban-reban tu. Sebab saya tak nak ayam-ayam saya ni terkurung sepanjang masa dekat dalam reban. Saya nak dia pun ada waktu yang dia boleh keluar. Okay, tapi dekat tempat saya ni ada pokok-pokok juga. So saya dah cuba berapa kali dah, saya bagi dia orang lepas bebas, habis dikais ni pokok-pokok saya. Lepas tu pokok-pokok sayur di patuk-patuknya pucuk. Pokok sayur kailan tak hidup. Ada video saya tanam kailan tu kan, tak hidup, mati semuanya. Sebab dia orang ni duduk patuk-patuk pucuknya. Jadi so saya fikir banyak kali tau, mana ni tempatnya kan. Saya rasa macam dah tak ada tempat dah, padahal tempat ni besar je. Tapi alhamdulillah akhirnya saya macam dapat idea. So why not, memang dah reban ayam ni dekat sini kan. So diorang pun memang suka duduk kat bawah ni, sebab bawah ni memang redup. Okay, jadi kawasan ni pun ada sedikit besar lah, bolehlah dikatakan besar juga kan. So saya boleh kepungkan buat untuk jadi kawasan hangout ayam ni lah kan. Lepas tu and then saya ada beberapa jenis baka ayam. Jadi saya akan rotatekan diorang untuk keluar. Contoh hari ni adalah like Sussex punya hari untuk outing. So dia akan keluar daripada reban. Lepas tu malam kan dia masuk reban dia. Lepas tu besok outing untuk Rhode Island Red pula. Lepas tu besoknya lusanya outing day untuk Rhode Island White pula. Macam gitu.
Jadi macam itulah saya fikirkan. Jadi so macam mana, dekat tempat yang mana saya rasa boleh dikepungkan ni. Okay, so dekat sini yang saya fikirkan idea asalnya lah. Okay, saya nak kepungkan start daripada tiang ni. Jadi akan kepung ke sana. Okay, tiang ni penjuru ni kan, bawa ke sana. Okay, lepas tu ni bawa ke sana. Okay, jom kita tunjukkan. Yang ini akan berhenti dekat dekat sini. So ini macam penjuru lagi satu. So yang ini akan dikepung sampai ke sana. Sampai kat sini. Lebih kurang sinilah. Ni sampai kat sinilah. So dia bagi dia selari dengan tiang pipe sana tu kan. Okay, so daripada sini tiang ini saya akan kepung sampai dekat sini. Sini lebih kurang. Okay, sebab situ tadi tiang yang first tadi tu yang saya tunjuk tu kan. Okay, so yang teduhan pokok yang dekat sini dia akan termasuk dekat tempat yang chicken run ni lah kan. Chicken run kita panggil. Chicken run. So idea asalnya lah. Lepas tu saya bincang-bincang dengan partner, dengan husband. So kita kena alihkan lah pokok-pokok ni semua. Lepas tu baru tadi saya dapat idea. Oh, tak perlu pun sebesar ini, tak perlulah ambil kawasan yang tuduhan pokok yang sini untuk dibagi kepada chicken run. Sebab yang ini, sebelum datang idea saya nak buat chicken run ni, saya dah cakap dengan suami saya. Okay, saya akan datang, mungkin saya akan buat macam kursus kita sharing ilmu kan, dengan suri rumah ataupun sura rumah. Macam mana nak menanam sayur dekat rumah, and then membela, lengkap lah. Kita bela dan tanam makanan yang kita perlukan dekat rumah kita, kat belakang rumah kita kan. Ikutlah saiz kawasan masing-masing dekat rumah macam mana kan. So kita nak sharing idea, kita nak kumpulkan, and then kita buat networking apa semua kan. So inilah dia, sinilah tempatnya yang tuduhan ni nak roboh ni kan. Memang hari yang saya cerita dekat husband saya, nak jadikan sini tempat macam nak buatlah struktur yang elok, beratap apa semua kan, untuk kita buat sitting area kan, seminar. And then sehari selepas tu pun jatuh besi ni. So itulah bila saya cakap saya nak buatkan yang chicken run tu. And then tadi saya terfikir balik, why not yang ini jangan kacau, just start daripada sini. Instead of bermula daripada tiang yang dekat sana tu kan, tiang yang tu, just start daripada sini, bawa ke situ tadi kan. Lepas tu tarik ke sana yang macam tadi lah, yang asalnya. Cumanya yang berubahnya yang kawasan ni je yang kita tak kacau. So sini kita akan kepung. Sini kita akan kepung. Jadi dia ada chicken run yang still luas lagi lah untuk ayam-ayam ni kan. So itulah benda yang saya sangat excited sebenarnya nak mulakan. Okay. Tapi tengok dulu pokok bunga orchid ni. Alhamdulillah, memang cantik, subhanallah. Ini memang tak berbaja. Saya biarkan aja dia dekat sini. Pokok-pokok orchid yang saya bela memang tak berbaja semuanya. Pandai-pandai lah. Tapi so far alhamdulillah, orchid memang senang lah nak jaga. Okay, so back to our plan. Saya dah listkan apa kerja-kerja yang perlu dibuat kan, mana perlu buat dulu, and then diikuti dengan apa. Alhamdulillah, kita on track lah. Kita on track.
first thing first, kita kena mesin rumput dulu. So alhamdulillah husband saya sempatlah semalam dia mesinkan rumput. Ada sikit lagi nak dimesinkan, so petang ni dia akan habiskan. And then saya nak kena buka yang reban ayam sementara tu kan. Semalam saya dah bukakan jaring, tinggal lagi 2 tu je. Saya dah bukakan skrunya, tinggal nak gulung, lepas tu saya akan bukakan besinya. Dan besi tu kita akan guna semulalah untuk buat reban ayam. Okay, so dekat mana saya nak placekan, saya nak letak reban ayam yang kita nak buat betul-betul ni kan. Okay, cadangannya dekat sini. Alright, so ini kira macam dalam kawasan chicken run yang saya akan kepung tu. Okay, dekat sini ada pokok durian. Okay, ni patah pokok durian walaupun pokoknya tak ada buah sangat, tak apa-apa menjadi, tapi kita kena take into consideration jugalah. Takut ada sekah ke apa ke kan. Lepas tu and then kat sini ada pokok quinine. So far ni 2 lah pokok yang besar. Jadi saya rasa kita akan buat beberapa reban. Yang paling besar adalah Rhode Island Red rasanya. Sebab Rhode Island Red yang memang saya nak biarkan banyak. Sini mana sini kot, sini, situ. Sini yang besar satu. Okay, dekat bawah tu, dekat situ pun akan ada sebiji lagi. Nanti kat sini pun ada lagi sebiji. Boleh dibuatkan lagi. Apa lagi? Cadangan saya nak tambah ayam apa tu? Apa entah namanya, silky. Silky pun saya nak tambah nanti. So kena ada, mungkin dekat sini kena kemas-kemas dan nanti kemas slowly lah kat sini. Kena angkat batu-batu ni. Ini hasil daripada pecah rumah, renovate dululah. So macam tu lah perancangannya. Plan untuk apa tu, buat breeding project ni kan. Saya rasa macam tak sabar gila nak buat. Okay, InsyaAllah dalam minggu ni kita akan gerakkan untuk buat reban ayam tu. So reban ayam yang macam mana nak buat, of course lah saya akan follow reban ayam yang Longburn Brown dengan Highland Brown tu. Saya akan catkan dia warna hitam, supaya dia macam disappear daripada pandangan. Satunya saya pun fikir lama sangat nak buat reban ayam ni, nak letak kat mana, sebab apa, benda yang saya nak consider adalah saya tak nak blocking, saya tak nak reban tu dia block view saya. Sebab saya suka duduk kat belakang ni. Saya ada favorite spot saya akan duduk kat satu tempat ni dan saya akan pandang ke situ. Sebab kat situ memang cantik sangat viewnya. Salah satu view yang saya suka adalah, jom saya tunjuk. Okay, ni salah satu view yang saya suka tengok. Sebab saya boleh nampak lorong tu, jalan masuk ke sana. Tak tahulah dalam gambar ni boleh nampak, dalam video ni boleh nampak ke tidak. Tapi kalau tengok dengan mata betul-betul kan, memang boleh nampak daripada jauh, memang sangat cantik sebenarnya. So sebab itulah saya macam fikir, okay, saya nak buat placement satu reban dekat sini kan. Nanti dia akan block the view. Jadi that's why saya kena catkan tiang tu warna hitam. Contoh macam reban ayam yang dekat sana tu kita tak nampak kan, sebab dia cat dia warna hitam. Kalau saya biarkan besi tu warna biru, dia akan block view kita. Jadi pemilihan jaring pun memainkan peranan supaya dia akan disappear, dia akan hilang. Dia macam tak nampak. Okay, macam gitulahnya. Okay, so ni reban sementara yang saya bukakan malam tadi, petang semalam selepas dimesinkan rumput. Sebab saya tak boleh nak buka sebab semalam sebelum mesin rumput memang penuh sangat rumput, memang tinggi orang macam gini. So dah dimesinkan ni, alhamdulillah lah saya boleh gerak. And then lepas dah buka ni, besi tu saya akan letakkan ke sana. Lepas tu tanah ni akan saya ratakan sikit-sikit. Dan mungkin saya akan tanamkan pokok-pokok lah. Tak tahu pokok apa lagi, mungkin pokok ros ke apa ke kan. Saya nak terus tanam ke tanah. Jadi tak sabar sebenarnya.
So kita tengoklah, saya akan update, insyaAllah saya akan update progression by progression dekat anda semua, and then kita boleh tengoklah proses-proses yang kita buat dekat sini dekat Supermum Farm. Okey, jom kita buat apa yang patut. Telur ayam light Sussex. So saya dah start pun incubatekan telur ayam light Sussex ni. Jom saya tunjukkan, ada 4 biji dalam incubator tu dan ada yang dah berbenih dah pun. Alhamdulillah, jom. Yang ni saya baru pungut hari ni. Hari ni 9 hari bulan kan. So saya akan tulis dulu dia baka apa. Light Sussex. So hari ni 9 hari bulan 6. So telur ni keluar daripada ayam tu 9 bulan 6. So kita 9 ni kita tambahkan dengan 21 hari. Sebab normally dalam masa 21 hari dia akan menetas. Daripada pengalaman yang saya yang sebelum ni, tak sampai pun 21 hari dia orang dah keluar dah. Okay, so 9 tambah 21 lebih kurang 30 hari bulan 6 dia akan menetas. Okay. Ini telur ayam yang keluar, saya keluar daripada ayam tu 3 hari bulan 6 ni semua like Sussex okey. So hari ni dah 7 hari lah. 7 hari kita dah incubate dia. So kita nak tengok. Okey, ni cara kita tengok dia berbenih ke tidak. Selepas 3 hari kita dah boleh start tengok dah telur ayam tu berbenih ke tak. Okey, ini nampak ni atas ni legap kan, bawah ni macam nampak jernih kan. Okey, sepatutnya pada hari yang mula-mula kita ambil tu, pungut telur ayam ni, kita belum eramkan lagi, dia akan macam kat bawah ni, dia akan nampak jernih tu seluruh telur. Okey, saya tunjukkan yang telur yang saya baru pungut tadi Okey, ni yang saya baru pungut tadi. Nampak dia clear kan daripada bawah sampai atas. Okey. So, hari pertama memang kita tak nampak. Hari pertama, kedua, ketiga memang kita tak nampak lagi lah sama ada telur tu berbenih ke tidak. Tapi after 3 or 4 days kita dah boleh start nampak dah. Ni selepas 7 hari. Dia dah start legap. Ni bermaksud anak ayam tu tengah terbentuk lah. Fetus tu. Fetus ke embryo ke, dia tengah terbentuk. Lama kelamaan nanti dia akan legap ni, seluruh telur ni akan nampak gelap. Tu bermaksud memang telur ni berbenih. Dia kata selepas 7 hari telur ni still nampak jernih, tak ada nampak legap macam gini. Selepas 7 hari macam gini, kita just ambil je telur ni, jangan buang masa kita nak incubatekan dia. Kita just, kalau macam saya bagi balik ke ayam. Ayam-ayam tu diet dia pun ada makan telur dia juga. Okay, setakat ni baru ada light Sussex punya telur kat dalam tu. Rhode Island Red, saya tengah tunggu ayam betina tu mengeluarkan telur. Okay, kalau anda go back balik tengok pada video tahun lepas, saya ada buat dekat playlist, boleh tengok dekat playlist 2024. Saya ada rakam yang saya masa anak ayam ni semua menetas apa semua kan. So Rhode Island Red like Sussex dengan Rhode Island White ni dan beberapa anak ayam kampung saya ada incubatekan dia menetas. Saya ada tunjuk jenis tu. Saya beli telur berbenih Rhode Island Red dan saya incubate tu. Saya beli 10. Tapi hanya 4 sahaja yang berbenih. 6 lagi tu tak berbenih. Saya buang je. Yang 4 menetas tu malangnya. Malang ke? Taklah, bukan malang lah. Okey, 4 tu jantan. Itulah dia. Sampai ke hari ni saya masih lagi belum ada telur Rhode Island Red. Jadi barulah 5
5 hari lepas ke 4 hari lepas saya baru berkesempatan saya beli ayam betina Rhode Island Red yang dah tengah bertelur lah, kan. Saya beli daripada Durian Tunggal and then saya bawa balik ke sini, masukkan dia dekat dalam ni. Tapi mungkin dia macam terkejut sebab beralih tempat kan. So dia belum bertelur lagi. Tu dia. Ni si betina ni. Dia belum bertelur lagi lah, dia merajuk agaknya. Sebab apa? Masa dekat tempat asal dia hari tu, dia ni dilepaskan hidup bebas. Jadi bila saya bawa dia balik ke sini, saya kan belum ada chicken run tu lagi apa semua kan. And then saya nak bagi dia mesra dengan ayam jantan yang ini. So saya memang kurung dia dulu. Lepas tu saya nak ajarkan dia supaya dia bertelur dekat satu tempat. And that's why lah saya kurung dia dekat dalam sangkar ni. So dia macam stres agaknya, dia belum bertelur lagi. Tu yang saya nak kena buat cepat-cepat lah. Chicken run ni apa semua ni. Kesian kat dia. Tengok balung dia yang atas tu pun tak merah pekat. Dia macam cair, bermaksud dia tak bertelur lah. So kita bagi masa dia sampai seminggu lah untuk bagi dia bertelur. Cik Yam? Yam, jangan ngajuk. Pujuk dia bagi bertelur. Tahu? Okay, so telur ayam pun kita dah pungut. Kita dah masukkan dalam incubator. Next kerja adalah untuk kita buka tu lah, reban ayam tu. Reban ayam sementara yang kampung tu dulu. Boleh tengok video-video yang saya yang lepas, saya ada share kan masa ayam kampung penuh kat dalam reban ayam tu. Tapi saya dah jual dah semuanya sebab saya decide saya tak naklah beli ayam kampung, saya nak beli ayam Rhode Island Red. Dengan lain saset dengan baka-baka lain lah, kecuali baka ayam kampung. Sebab ayam kampung dia tak jinak, tak syok. Lepas tu dia boleh terbang tinggi. Kita kena kalau kita buat chicken run pun kita kena tutup sekali bahagian atas. So makan modal lah sikit. Jadi itulah saya decide, okay, saya tak nak bela ayam kampung, saya nak bela ayam selain daripada ayam kampung. Okay, jomlah kita buat kerja. Alhamdulillah siap juga target kerja untuk buka balik reban ayam sementara ni. Jaring-jaring ni pun saya dah gulungkan balik. InsyaAllah mungkin kita akan gunakan dia semula. Cuma saya tak berkenan dia ni cepat
berkarat. Bila dia cepat berkarat, dia cepat berlubang lah. Kalau takut lah, kalau macam monyet ke apa kan, dia hengkuh-hengkuh je, nanti dah berlubang kan. Tapi untuk menjimatkan kos for this time being, kita akan pakai je dia. Lepas tu besi-besi tu semua saya dah kumpulkan dekat sana. Okay, nampak kan? Kat situ. Okay, mana besi yang dah potong pendek-pendek tu, semua besi yang saya beli daripada 2020. Masa tu PKP, masa tu saya start bela hati-hati. So masa tu saya start beli besi banyak-banyak lah buat meja kan. Dulu tak ada RPH yang sana tu, tak ada. Jadi kita pakai meja je. Bahagian atas tu sebab hati-hati dia nak redup, bahagian atas tu kita just pakai jaring hitam, net hitam tu je. Jadi hati-hati semua letak dekat atas meja. So kita dah buka meja tu. Jadi besi-besi tu semua kita gunakan dekat pangkal pokok queen ni pun banyak kan. Besi yang panjang-panjang tu adalah besi yang kita dapat daripada lebihan daripada buat RPH yang inilah, yang kita dapat daripada Jabatan Pertanian. Dapat grant, tapi dia bagi grant dalam bentuk barang lah. So ada lebihan tu, itu yang kita orang gunakan. So kita akan gunakan besi yang itu. And then dekat sini pun kan, yang dekat tempat sayur tu pun saya akan buka jugalah dan gunakan. And then dekat bahagian depan RPH sana pun ada besi juga. Lepas tu yang teduhan yang roboh tu pun besi tu pun kita akan gunakan jugalah. Kita akan guna apa yang ada di tangan. Saya punya konsep macam gitu. Kalau dulu saya tak ada konsep gitu. Saya punya konsep adalah semua benda nak baru. Apa-apa benda yang saya nak lancarkan, semua benda nak baru. So bila tak ada duit untuk melancarkan projek tu, saya jadi sedih. Macam dunia ni tak adil. Macam gitulah dululah, masa zaman muda-muda dulu. Sekarang dah makin matang, so kita mulakan dengan apa yang ada di tangan. Tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh berlari, kita berjalan. Tak boleh berjalan, kita jalan slow. Kita tak boleh jalan slow, kita melutut. Tak boleh melutut, kita merangkak. Tak boleh merangkak, kita mengesot. Macam gitulah sekarang ni punya konsep. Jadi saya dah fikir-fikirkan malam tadi. Saya mungkin akan buat reban tu. Kita akan gunakan besi yang panjang tu. So besi tu sepatutnya 20 kaki, tapi kalau kita ukur tak sampai 20 kaki pun. So saya akan buat lebar dia, panjang besi tu lah lebih kurang 19 kaki macam gitu. Lebar dia dalam 5 kaki, tinggi dia dalam 6-7 kaki, macam gitulah. So saya akan bahagian kepada 3 kompartmen. Tapi Rhode Island Red punya kompartmen tu yang paling besar lah. Yang dia akan dalam sebatang tu, lebar satu batang, alhamdulillah, lebar satu batang besi tu kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. Tapi 4 bahagian tu kita kata 4 reban lah. Tapi Rhode Island Red dia akan occupy untuk 2 bahagian punya lah. Sebab Rhode Island Red tu yang saya rasa nak banyak kot. Dia tengok keadaan lah. Bila kata saya tambah lagi baka yang lain, so kita mungkin akan tambah reban, ataupun kita ambil bahagian Rhode Island Red tu kita bahagi 2, so kita jadikan 4 bahagian yang berlainan untuk baka ayam lah. Macam tu lah. Okay, so hari ni saya dah boleh tik kerja yang buka semula reban ayam terpakai tu. Alhamdulillah, meja rumput pun dah settle. And then next adalah yang mana yang dah terbuka ni. Saya akan bentangkan dulu wet mat. Sini wet mat, sana pun wet mat, untuk menghalang daripada rumput-rumput tumbuh dulu. Sementara kita nak sampaikan ke tempat tu untuk kita buat sesuatu, macam saya nak ratakan ke apa kan. Jadi sebelum sampai waktu untuk kita buat tu, kalau kita tak letak wet mat, nanti rumput tu tumbuh balik. So nak kena meja rumput lagi. So insyaAllah besok kita akan bentangkan wet mat. Lepas tu saya nak habiskan untuk tanam hati-hati dekat bahagian bawah ni, dan juga bahagian bawah tu. Okay, saya tunjuklah. So bahagian sini ni kan, ni pun saya nak penuhkan dengan hati-hati. So ada banyak lagi yang nak kena kemas. Okay, and then pasangkan polypipe
16 mm tu lah macam yang dekat sini kan. Yang kat sini dah penuh, alhamdulillah. Walaupun dah penuh, dah banyak juga tempat yang pokoknya mati, saya dah gantikan yang lain since kita ada banyak stok pokok hati-hati kan. Okey, lepas tu bahagian sini dia ni lebar daripada yang tengah-tengah ni. Sebab yang tengah-tengah ni para atas 1 row, para bawah pun 1 row. Tapi yang ini para atas 2 row, para bawah pun 2 row kan. So dia lebih lebar. So bila lebih lebar, saya buat 2 row pokok hati-hati. Okey, 2 row pokok hati-hati. So yang row yang satu ni semua dah penuh. Nak penuhkan row yang sebelah sini. Since kita dah buka besi-besi kat sini, kita dah mudahlah. Saya dah mudahlah kerja saya untuk penuhkan, untuk buat kerja kat tepi ni kan. Alhamdulillah. So I'm so happy with the progression. InsyaAllah saya akan bawa anda semua untuk tengoklah progression apa lagi selepas ini. Dan insyaAllah dalam masa terdekat juga kita akan usahakan yang reban ayam ni. Okay. So itu saja daripada saya untuk kali ini. Saya harap dapat memberi sedikit semangat, ilmu ataupun apa-apa sajalah kepada anda semua yang menonton video saya ni. Terima kasih sekali lagi and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.